Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Koperasi dan salam Malaysia Madani. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran dipanjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnia dan izinnya kita sekali lagi dipertemukan dengan bulan Ramadan yang penuh dengan keberkatan pada tahun 2026 ini. Ramadan hadir sebagai bulan tarbiyah, keinsafan dan penyucian jiwa yang mengajak kita memperkukuhkan hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala serta memperbaiki hubungan sesama manusia. Dalam suasana dunia yang terus mencabar dari sudut ekonomi dan sosial, Ramadan menjadi ruang muhasabah untuk kita memperteguhkan semangat kebersamaan dan saling bantu-membantu. Marilah kita memperbanyakkan amalan kebajikan, menghulurkan bantuan kepada golongan yang memerlukan. Akhir kata, saya mengambil kesempatan sini untuk mengucapkan selamat menyambut Ramadan Al-Mubarak pada seluruh warga koperasi di seluruh negara. Semoga Ramadan 1447 Hijrah ini membawa keberkatan, ketenangan jiwa serta memperkukuhkan tekad kita untuk menjadi insan yang lebih bertakwa, berintegriti dan berdaya saing. Mari kita manfaatkan Ramadan ini sebaik mungkin agar segala amalan diterima dan diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.